Kalau tanya pasal Honda punya reliability, kalau aku jawab pada tahu tak best lah. So aku jawab based on track record, penggunaan orang yang dah pernah pakai bertahun-tahun, kawan-kawan aku dan previous customer aku. Okay, to be honest, aku banyak dapat customer yang dah keluar kereta guna 4-5 tahun dan dia orang jual balik. Okay, maksudnya sebelum habis warranty tu dia orang jual balik. So bila aku tanya dia orang punya honest opinion, dia memang berpuas hati. Dan kalau ada isu pun, isu tu di-resolvekan segera, sebab Honda Malaysia memang titik beratkan benda ni. Dan nak kata macam masalah steering rack ke apa ke, to me aku rasa seseorang tu dia takkan bising pasal masalah steering rack ke CVT ke apa ke. Sebab kalau korang jaga dia punya warranty, anytime je korang boleh claim. Dia yang jadi isu bila korang tak jaga dia punya warranty, and berlakunya steering rack ni korang dah tak boleh patah balik dekat service center, dan itu yang menyebabkan ramai orang bising sebenarnya. So kalau kita tengokkan reliability dia sebenarnya dalam Malaysia ni pun, kita boleh tengok community brother-brother yang pakai Honda ni pun, kalau dia orang nak beli kereta Japan lagi, susah dia orang nak murtad daripada Honda. Dia orang akan still cari Honda. Sebab kalau korang tengok community yang dulu pakai CVFC, kalau dia orang jual pun mungkin dia orang akan beli CVFE.